Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Emrys Kitchen. Hari ni kita akan buat agar-agar kering. Senang je nak buat dia. Okey, mula-mula kita sediakan dulu agar-agar. Ni ada 30 gram agar-agar tali ataupun boleh gantikan dengan agar-agar serbuk. Kemudian agar-agar tali ni kita rendam dulu bagi agar-agar tadi tu lembut, lebih kurang setengah jam. Okey, bila dah setengah jam tu kita bilas balik, kemudian masukkan 700 ml air dan juga beberapa helai daun pandan. Okey, masak agar-agar ni dengan api yang sederhana besar je. Sambil tu kita kena kacau jugalah supaya agar-agar ni cepat larut. Jangan lupa periuk tu kita tutup supaya dia punya pemanasan tu akan jadi lebih cepat dan agar-agar tu dia akan jadi cepat larut. Okey, ni selepas beberapa minit, lebih kurang 10 minit macam tu. Okey, agar-agar tadi dah pun larut sepenuhnya. Bolehlah masukkan gula. Okey, saya masukkan lebih kurang setengah kilo gula bersama dengan 100 gram gula batu. Okey, nak letak perisa buah-buahan pun boleh, tapi kali ni saya tak letak apa-apa perisa, cuma tambahan daripada daun pandan tadi. Jangan lupa masukkan gula batu. Okey, fungsi gula batu ni supaya kita punya agar-agar kering nanti tu dia akan lebih rangup tapi masih lagi kenyal di bahagian dalam. Okey, kita masak lagi sehingga gula dan juga gula batu tu dia betul-betul hancur dan air dah pun mendidih macam ni. Okey, barulah tutup api, kemudian kita buang daun pandan tadi. Sediakan bekas untuk kita nak keraskan agar-agar ni. Saya gunakan 4 bekas dan isikan air agar-agar tadi tu sama banyak dan letakkan sedikit berwarna makanan. Saya letakkan warna merah, hijau, kuning dan juga warna biru. Okay, bila dah siap letak berwarna ni, kita kacau rata, kemudian bolehlah sejukkan dulu bawah kipas lebih kurang 1 jam bagi agar-agar ni dia betul-betul set. Okay, ni dia agar-agar tadi dah pun betul-betul sejuk dan keras. Okay, barulah terbalikkan ke atas loyang. Kemudian kita boleh potong agar-agar ni pakai pisau pemotong agar-agar. Kalau pakai pisau biasa pun boleh. Okay, potong mengikut saiz yang kita nak. Boleh je potong panjang-panjang ataupun kalau nak cantik lagi, boleh je letakkan dalam acuan yang kecil-kecil. Okay, dah siap potong tu, kita letakkan di atas loyang untuk dijemur nanti. Okay, bila dah siap potong agar-agar ni, okay, kita susun atas loyang. Kemudian kita jarak-jarakkan sikit. Dan masa nak jemur nanti tu, jangan lupa letakkan kain net. Sebabnya bila agar-agar ni nak jemur dan dia masih lagi lembap ataupun basah, memang banyak serangga yang hinggap. Jemur agar-agar ni bawah terik matahari lebih kurang 4 hingga 5 hari ataupun sehingga dia punya gula tu bertukar menjadi kristal putih. Okey, ni dia selepas 4 hari dijemur bawah terik matahari. Okay, agar-agar ni dah pun berubah jadi keras macam ni. Dan bahagian luar tu dia akan jadi lebih rangup, tapi bahagian dalam tu masih lagi lembap. Untuk sukatan bahan-bahan tadi tu dapatlah satu loyang kecil agar-agar kering. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Bye.